Dari tapak Karnival Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA, kami bawakan kepada saudara bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita merafakkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dipertemukan lagi dalam bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam di TV1. Pada kali ini, forum kita diadakan di tapak Karnival UNIZA. Forum yang dibawakan oleh JAKIM dan RTM dengan kerjasama UNIZA. Saya berada di UNIZA, panel kita pun orang UNIZA. Saya nak bertanya kepada warga yang ada di tapak Karnival UNIZA, apa khabar semua? Alhamdulillah. Sahutan daripada warga UNIZA sudah memberikan semangat kepada kita pada malam ini untuk membincangkan satu tajuk. Tajuknya sangat dekat dengan negeri Terengganu. Anak Juruh. Saya tak tahulah saya sebut betul ke tidak. Ustaz Alim, betul tak saya sebut anak Juruh? Betul. Betul. Ya. Baik. Kita buat forum ini sempena dengan pelancaran UNIZA, University Community. Ya. Kita nak dekat dengan masyarakat di sekeliling kita ini. Baik. Kita terus bersama dengan panel kita pada malam ini yang paling hampir dengan saya, orang UNIZA, alumni UNIZA, buat master pun kat UNIZA. Yang berbahagia Datuk Haji Badli Shah bin Haji Alauddin, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengurusan Masjid Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Panjang sungguh nak nyebutnya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam Allah. Baik Datuk ya. Alhamdulillah. UNIZA Datuk ya. Alhamdulillah. Yang di hujung sana pun orang UNIZA juga, Ustaz Abdul Halim Awang alias Sulung, juga pensyarah daripada Fakulti Pengajian Contemporary Islam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Orang UNIZA juga. Ya. Orang UNIZA boleh bercakap belaka pada malam ini. Ini kelebihan UNIZA. Baik, kita mulakan forum kita pada malam ini. Ustaz Bad, anak Juruh. Anak Juruh ni kalau tak silap saya lah, sebab kita ni maklumlah bukan orang Terengganu sangat. Melayu pun bukan, tapi Cina Ustaz tak. Anak Juruh ni lebih kurang anak yang berakhlak mulia. Betul orang Terengganu? Ya, anak Juruh Ustaz Alim betul ya? Betul, ya. Baik, Ustaz Alim cakap banyak nanti. Kita bagi pada Ustaz Bad. Sebut anak Juruh ni. Tak mau Ustaz Bad lah. Datuk Bad, Ustaz Alim dulu. Ya. Ustaz Alim, bila sebut, sebab dia orang Terengganu dekat dengan saya, anak Juruh ni, apa benda tu? Ustaz, apa benda ni? Silakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Terima kasih kepada Prof Ridwan, seterusnya rakan ahli panel, seterusnya pada semua div-div kehormat tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita berjaya menterengganukan orang luar. Ini sebagai satu perkembangan baru ni dalam transformasi Terengganu baru. Itu untuk kita melihat bagaimana produk baru kita pada malam ini tuan-tuan. Apakah maksud yang disebutkan tadi dalam tajuk kita, iaitu anak Juruh. Mesti ada tasdid pada huruf jin. Atau huruf J itu. Tasdid. Kerana apa? Kerana mengambil semangat Al-Quran juga. Al-Quran tu sama menyebut bahawa bila pertambahan berlaku dalam kalimah, maka maknanya pun bertambah. Ziyadatul bina tuaddi ila ziyadatil al-ma'na. Contohnya itu boleh kita faham daripada firman Allah Ta'ala tentang wanita yang uzur. Allah Ta'ala mengatakan wala taqrabuhunna hatta yathurna. Artinya jangan kamu rapat dan kamu bersama dengan isteri kamu sehinggalah suci. Kemudian bila Allah Ta'ala menambah selepas itu dengan kata firman-Nya faiza tatahharna, dengan ada tasydid. Di situ kata mazhab kita Syafi'i, ada tindakan yang perlu dibuat oleh perempuan atau isteri tadi, iaitu hendaklah mandi wajib selepas daripada suci. Daripada sini kita faham bahawa tasydid itu mengandungi makna
iaitu lebih daripada maksud biasa. Jadi anak juru yang kita maksudkan di sini iaitu adalah sebagai anak yang mana mungkin disebut oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lidah dan lisan Nabi Zakaria. Mana Allah Subhanahu wa taala menyebut hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ingatlah ketika Nabi Zakaria yang telah pun tua, dan mungkin kalaulah diikutkan tidak ada zuriat, kerana bila dah sampai pada satu tahap umur yang sudah tua, mungkin tak dapat zuriat sebenarnya. Tapi bila Nabi Zakaria melihat bagaimana Siti Maryam mendapat buah-buahan di musim panas pada musim sejuk, dan buah di musim sejuk dapat diperoleh di musim panas, dia pun timbul ilham di sini bagaimana Allah Ta'ala boleh buat itu semua. Maka apa dikatakan sebagai perkara yang mustahil kalau Allah Ta'ala dapat memberi anak kepada orang yang telah pun meningkat umur. Di sinilah Nabi Zakaria memohon kepada Allah supaya diberikan zuriat yang tayyibah, yang boleh kita tafsirkan pada malam ini sebagai anak juru, yang mana ianya ada mengandungi sifat takwa. Setengah pandangan mengatakan anak juru atau tayyibah ini bermaksud taqiyah, iaitu yang bertakwa. Ada yang mengatakan bahawa maksud tayyibah di sini iaitu zuriat yang mana taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, wallahu alam. Terima kasih Ustaz Ali. Maknanya anak juruh ni anak berakhlak mulia, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Datuk Bat, kita nak minta kembangkan lagi Datuk Bat ya. Kita nakkan pelajar yang ada di Uniza ini menjadi anak-anak yang juruh, anak-anak harapan mak bapak, dan bukannya sebaliknya iaitu mengecewakan mak bapak mereka. Datuk, kalau boleh Datuk bagi sedikit amanat kepada anak-anak kita malam ni, Datuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih saudara saya Profesor Dr. Ridwan T. Abdullah selaku moderator forum, akan bicara warar Fadil Ustaz Halim, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Saya kira dalam membincangkan anak juruh ini ataupun anak yang berakhlak mulia ini, setiap manusia di dunia, tak kira siapa pun dia, pasti inginkan anak yang baik, anak yang soleh. Jangankan kita orang biasa, hatta perompak sekalipun, banduan sekalipun, masih jauh di sudut hati mereka mengharapkan anak mereka semua jadi anak yang berakhlak mulia ataupun juruh ini. Apa sebab? Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, ada 7 perkara yang kalau kita dapat buat, benda ini boleh jadi penceng kubur kepada kita. Iaitu lepas mati masih tetap dapat amalan berterusan macam kita seolah masih hidup. Apa amalan tersebut? Yang pertama sekali, buat masjid dengan syarat selagi berfungsi. Yang kedua, mengalirkan sungai dengan syarat selagi diminum. Yang ketiga, menulis mushaf dengan syarat selagi dibaca. Yang keempat, menggali perigi dengan syarat selagi digunakan. Seterusnya yang kelima, mengajar ilmu dengan syarat masih diamalkan. Yang keenam, menanam pokok-pokok tanaman dengan syarat selagi boleh dimakan oleh manusia ataupun haiwan. Dan yang ketujuh, meninggalkan anak-anak juruh atau anak-anak soleh dengan syarat selagi mereka mendoakan. Cuma masalahnya Prof, hari ini anak-anak sekarang payah kita nak mencari juruh ini. Apa sebab? Mereka sedang melalui satu proses, kita panggilkan the process of shaitanization ini, atau the proses satanisasi ini. Begitu luar biasa sekali. Maka saya kira sudah pasti berhadapan dengan the process of shaitanization ini memerlukan suatu bentuk kaedah pendekatan yang benar-benar kuat supaya anak kita boleh jadi molek atau juruh balik. Sebab itu kalau kita tengok dalam ajaran Islam, anak ini kalau nak bagi molek, dia ada beberapa cara. Nombor 1 sekali syarat, mak bapak kena berjuruh dulu. Kalau mak bapak tak berjuruh, macam mana anak nak berjuruh? Saya minta maaf, kerja Jabatan Agama Islam, selalu kita terlibat tangkap anak orang. Kadang dia naik motor, ada satu kes kami tangkap, budak perempuan naik motor dengan boyfriend dia. Peluk, ya Allah, macam beruk peluk pokoknya. Kau main rapat, begini rapat. Kami tangkap, bawa pergi pejabat agama.
Kami pun telefon mak ayah. Kami ingat mak ayah datang mesti dia pukul anak dia. Tak. Mak dia datang peluk anak. Sabarlah kakak, mak faham perasaan kakak. Mak dulu pun kena tangkap begini juga. Rupa mak dia mantan juga. La ilaha illallah. Baik tu anak lalu ada proses of shaitanization ini tadi. Mantan rupanya maknya itu. Luar biasa sekali. Yang kedua, anak kalau nak berjuruh, mak ayah mesti taruh anak dia nama Malik. Ini nama tak senonoh, macam mana anak nak berjuruh? La ilaha illallah. Ada orang dia taruh nama anaknya elok dah. Panggil pula tak betul. Anak nama Syakirah. Syakirah mana yang bersyukur. Tapi di rumah panggil Sekirah. Sekirah. Dalam bahasa Arab, Syakirah mana bersyukur. Tapi kalau Sekirah mana mabuk. Mau tak mabuk anak tu. Mabuk siang malam. Tapi jangan pula lebih, bro. Ada orang dia bubuh nama anaknya lebih pula. Ada satu orang Indonesia, anak dia 7 orang. Bubuh semua nama surah Fatihah. Anak sulung, Bismillahirrahmanirrahim. Anak kedua, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak ketiga, Ar-Rahmanirrahim. Orang marah. Wak, macam mana mau panggil anak 7-7 ni? Susah, Wak. Saya senang aja. Macam mana Wak mau panggil? Al-Fatihah. Datang semua dia kata anak dia. Ini pandai auta punya Wak. Dan yang ketiga saya kira, kalau nak melahirkan anak berjuruh, macam yang Ustaz Alin sebut tadi. Doa. Mak ayah mesti mau doa lah. Jangankan kita, Nabi-Nabi pun doa. Minta anak mereka jadi anak saleh. Anak berjuruh. Kita ambil contoh Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan pada aku seorang anak yang saleh, yang juruh. Itu rakamkan oleh Allah dalam surah Safat ayat 100. Itu juga doa yang tadi Nabi Zakaria alaihissalam bacakan, Allah rakamkan dalam Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Kalau nabi-nabi pun berdoa minta anak juruh, sementara lagi kita. Sebab itu 3 perkara ini kalau dapat kita buat, insya-Allah boleh dapat anak juruh. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk. Banyak kita belajar malam ni. Ada istilah shaitanization lagi. Datuk cari istilah ni. Sekejap lagi kita panggil Al-Fatihah datang 7 anak kaya tu. Ya, baik. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Terus bersama kami selepas ini. Sebelum saya teruskan kepada soalan seterusnya, saya nak baca WhatsApp yang dihantar oleh kawan-kawan kita ini. Ramai penonton di tapak karnival kita ini. Salah satu WhatsAppnya pada rakan saya. Ini ahli lembaga LPU ni. Itu Tuan Haji Saha. Saya kena sebut nama dia. Sebab dia, Tuan Haji ada di bawah sana tu bersama barisan VIP. Soalan dia memang kelah. Dia kata, bagaimana universiti berkeupayaan melahirkan manusia yang berakhlak dan beradab. Jadi anak juruh. Ustaz Alim, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof. Apa yang boleh kita faham daripada soalan tadi ialah bagaimana proses untuk melahirkan generasi yang juruh ini. Ini tu yang disoal ya. Pertama sekali yang boleh kita faham di sini iaitu proses itu memerlukan kepada tenaga yang juruh. Mestilah tenaga yang betul-betul lengkap dengan ilmu dunia dan akhiratnya, tuan-tuan. Kalaulah ada di antara kita yang ingin melahirkan anak yang jurh, tapi ibu dan bapanya bukan orang yang jurh, ini tentulah jauh sama sekali. Bayangkanlah, proses pendidikan pada hari ini amat susah, tuan-tuan. Kalau dulu ibu bapa boleh kita katakan bersama dengan anak sepanjang masa, kita biasa dengar tangan yang menghayung buaian boleh menggoncangkan dunia. Hari ini tangan tak hayung dah. Hari ni orang pakai buai automatik hari ni. Biarkan saja anak tadi berayun. Biarkan anak saja ke mana-mana. Akhirnya bergayut dengan telefon. Ibu bapa pun tak tahu. Oleh sebab itu proses pendidikan daripada awal ini perlu kepada suatu hubungan yang benar-benar akrab antara pendidik dengan anak. Kalau kita nak didik anak, biarlah kita sentiasa ada bersama dengan mereka. Kalaulah umpamanya kita tengok bagaimana suka mendidik anak, Prof. Pukul 6.30 kita bagi tahu pada anak kita mandi, semayang, kemudian mengaji. Kita kata begitu. Mungkin dalam 5-6 hari kita kata mandi, semayang, mengaji. Mandi, semayang, mengaji. 5 hari kita buat. Hari ke-6 pukul 6 suku dia tengok kita, dia kata mandi, semayang, mengaji. Dia ajuk kita pula, tuan-tuan. Susahnya untuk nak mendidik anak pada zaman kita ini. Kalau kita melihat kepada cabaran yang terlalu banyak, terlalu sukar,
Oleh kerana itu pendidik pada zaman ini memerlukan kepada ilmuwan yang tinggi. Terutamanya bagi orang yang mendidik anak-anak kita yang pada zaman ini bukan seperti dulu lagi. Anak kita di zaman ini mungkin setengahnya tak pernah pergi ke dapur pun. Mungkin tak tahu pun cara nak selesaikan kalau nasi hangit. Kalau nasi hangit nak buat macam mana? Datuk? Nak buat macam mana? Rebus balik. Ada orang tak tahu nak buat macam mana. Kalau ibu-ibu kita dulu ataupun anak-anak yang masih kecil dulu, kalaulah nasi hangit, mereka letak cili. Letaklah cili dalam periuk, akhirnya hilang hangit nasi tadi. Setengah di kalangan anak-anak kita hanya tahu berinai, tapi tak tahu macam mana nak merahkan inai tu. Mereka tak tahu, hanya sekadar pandai letak inai saja tapi tak merah. Orang dulu tahu macam mana nak buat inai itu merah. Mereka rebus kulit bawah. Mereka rebus kulit bawah. Lalu mereka letakkan limau nipis. Kemudian selepas itu baru dimasukkan inai. Kemudian barulah mereka letakkan pada kuku. Ini sistem yang telah dilalui oleh orang dulu. Pada hari ini kita dapati untuk menjadikan anak-anak ini sebagai anak yang juh. Ada suatu proses yang memerlukan pada kita sebagai ibu bapa, sebagai orang yang juh, tuan-tuan. Kita mengambil kepada kisah yang disebut oleh Sahl At-Tustari. Apa dia kata, tuan? Dia kata, saya telah berjanji dengan Allah Ta'ala untuk menjaga zuriat saya di dalam tulang sulbi saya. Sejak daripada saya kecil lagi, saya buat amalan yang soleh. Supaya bila anak saya keluar nanti, anak saya menjadi anak yang soleh. Jadi bagaimana kita dapat persediaan untuk menjadi anak yang juh ini dimulai oleh ibu bapa sebenarnya. Oleh pendidik itu sendiri. Bagaimana kita nak ajak anak kita ni berjuh? Kalaulah kita sendiri tak beri perhatian yang bagus pada mereka. Kalaulah ayam itik atau kerbau tak balik pukul 6 petang, kita cari. Tapi anak kita 2 pagi tak balik, kita tak cari. Kalau ayam kita tak balik tidur ke rumah, kita suluk dengan lampu. Anak kita tak pernah suluk. Walaupun tidur di lokap. Ini perkara-perkara yang kita sebutkan untuk menjadikan anak itu sebagai anak yang juh. Maka suatu keperluan kepada ibu bapa melihat kembali proses pentarbiahan dan pendidikan yang dibuat selama ini adakah betul di atas landasan yang betul. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Alim. Saya nak minta Datuk Bat lanjutkan lagi soalan tadi, Datuk, tentang peranan pensyarah universiti dalam membantu mak bapak. Tadi dah Ustaz Alim dah sebut mak bapak. Kita pula sebagai pensyarah ini dalam membantu supaya lahir anak juruh ini, dan ada kaitan dengan soalan yang dihantar kepada kami melalui WhatsApp ni. Dia tanya Ustaz ya. Datuk ya, Assalamualaikum, dia kata. Waalaikumsalam. Nak tanya tentang anak juruh, bagaimana hendak menegur ibu bapa dengan cara yang paling baik, di mana mereka yang meninggalkan solat dan pada masa yang sama tidak tahu, tidak mahu mereka berkecil hati dalam mengekalkan konteks anak juruh. Juruh. Terima kasih. Saya nak minta Datuk jawab bahagian sedikit soal pendidikan di universiti ini, dan juga anak nak tegur mak bapak mereka. Datuk, silakan. Baik, terima kasih. Saya kira dalam konteks kita nak mendidik generasi, ada 4 bentuk ataupun 4 cara untuk kita lakukan. Pertama, ada cara bentuk authoritarian. Yang kedua, berbentuk permisif. Yang ketiga, pengabaian dengan autoritatif. Saya kira universiti 4 ini dia kena pilih yang terbaik. Pertama, authoritarian, tinggi kawalan tapi rendah kasih sayang. Disiplin luar biasa, 10 tutup lampu. Kasih sayang rendah, kurang. Yang kedua, permisif, rendah kawalan tapi tinggi kasih sayang pula, terlampau pampered sangat kepada orang yang kita didik. Yang ketiga, pengabaian, rendah kawalan, rendah kasih sayang. Tak cara terus maknanya. Saya kira yang keempat, autoritatif ini. Tinggi kawalan, tinggi juga kasih sayang. Kalau dapat diseimbangkan, insyaAllah boleh melahirkan generasi anak-anak yang juruh ini. Sebab universiti adalah tempat membina otak, tapi mak bapak tempat membentuk watak. Maka antara mak bapak dengan universiti, kalau digabungkan, dia akan membentuk sinergi yang begitu baik sekali dalam melahirkan insan yang menuju ke arah kesempurnaan. Balik pada soalan daripada WhatsApp tadi, yang bertanya tentang bagaimanakah anak yang berjuruh nak menegur orang tuanya. Ingat, ciri anak berjuruh, ciri anak soleh,
dia mesti taat kepada mak bapaknya, tak kira siapa pun mak bapaknya itu, hatta bukan Islam sekalipun. Sebab itu, prinsip paling utama anak saleh, to be good and dutiful to your parents. Itu wajib. Mesti buat baik dan berbakti kepada mak bapak. Cuma soalnya sekarang, kalau mak bapak kita tidak berada pula pada landasan yang betul. Anak juruh mak bapak pula yang the process of shaitanization ini. Macam mana gayanya? Mari kita tinjau dalam Quran. Dalam Quran ada satu cerita keluarga yang Allah rakamkan. Namanya keluarga Nabi Ibrahim AS. Keluarga Nabi Ibrahim ini Allah rakamkan dalam 25 surah, ada 186 ayat. Khusus cerita tentang keluarga Ibrahim. Yang masa Ibrahim daripada kecil, bapaknya sendiri adalah penerbit, pencipta, pengukir kepada patung yang disembah oleh orang-orang ketika itu. Tapi bagaimana adab antara Ibrahim dengan ayahnya itu diajar dengan baik sekali. Sebab itu kepada anak-anak, kalau mak ayah kita ada masalah dalam soal pengamalan Islam, tegur. Tapi tegurnya itu mesti ada peraturan. Mesti ada rules of the game. Macam kita menegur imam sembahyang. Imam salah, betul. Tapi imam kedudukannya kita hormat. Kalau imam salah, patutnya dia rukuk, tiba dia sujud. Adakah kita sebagai makmum boleh tendang punggung imam? Tak boleh. Oh, imam salah tu. Tak boleh. Adakah kita boleh pakai semangat? Allahu Akbar. Semangat. Tak boleh. Tegur. Subhanallah. Cara elok. Katalah mak kita malas pakai tudung. Cakap je elok. Mak, pakai tudung tak wajib. Yang penting tutup aurat, mak. Dia pun garu kepala. Apa beza? Mak tak nak pakai tudung, tak apa. Mak keluar rumah, ambil je beldi, buat lubang 2, taruh je kepala. Tak ada masalah, mak. Janji tutup aurat, pakai tudung tak wajib. Jadi, menegur dalam bentuk santai begitu, dengan jenaka yang begitu, kurang-kurang boleh melembutkan hati orang tua kita. Tapi saya kira yang paling mustahak, berdoalah kehadrat Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mengurniakan kepada orang tua kita hidayat dan juga taufiknya. Tapi yang paling mustahak, wahai anak-anak yang ingin jadi anak juruh, anak saleh, mesti cakap elok-elok dengan mak bapak. Kerana itulah prinsip utama anak juruh. Wallahualam. Terima kasih, Datuk. Saya nak kongsi dengan pelajar-pelajar Uniza ini. Ya, mak bapak kita menaruh harapan yang begitu tinggi, Datuk, ya. Kepada pelajar-pelajar yang berada di Uniza ini, mudah-mudahan penjuruhan gitu yang didapati di rumah ini disambung di sini. Jangan sampai di Niza dia jadi tak berjuruh pula, Ustaz, ya. Kita nakkan supaya dia sambung penjuruhan itu. Ya, mudah-mudahan dia dapat meningkatkan nama Uniza di martabat antarabangsa, insya-Allah. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami selepas ini. Baik. Kita dah dengar tadi ahli panel berbicara dan kita nak bagi peluang pula kepada penonton kita di tapak Karnival Uniza ini untuk mengajukan soalan. Saya pun saya lihat dah bersedia pun. Silakan, kita nak tengok anak juruh mana pula ni. Ya, sila. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullah. Anak juruh nama siapa? Nama saya Muhammad Farhan bin Samsudin. Dari mana? Kelantan. Kelantan. Belajar mana? Belajar di Uniza. Oh, anak juruh. Baik. Silakan. Apa soalan nak tanya pada panel kita? Gini, Prof. Ya. Hari ini dunia moden. Dan dunia moden ni kita banyak ancaman yang boleh melarangkan kita. Ya. Antaranya kita ada Facebook, kita ada WhatsApp, kita ada Instagram, dan banyak lagi. Dan semua benda ni kalau kita salah guna, dia boleh melarangkan kita. Jadi saya nak tanya, bagaimana persiapan yang patut saya buat untuk saya melahirkan anak yang juruh macam Prof bila saya berkahwin nanti? Oh, bujang lagi? Bujang lagi. Patutlah pelajar perempuan duk tengok tadi. Tak apa lah. Okey, alhamdulillah. Apa itu? Baik. Terima kasih. Ini kalau boleh kita minta siapa jawab ni? Ustaz Alif jawab tak? Bagaimana teknologi moden ini boleh digunakan dengan sebaik-baiknya? Kadang-kadang WhatsApp dan sebagainya digunakan untuk tujuan hantar gambar yang pelik-pelik ni. Ustaz Alim, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Prof dan pada penanya tadi. Bagaimanakah dalam suasana yang serba dengan ujian dan pancaroba ini dah? Untuk kita nak melahirkan anak yang baik, yang juruh ini. Yang kita sebutkan tadi bagaimana sumber-sumber maklumat yang ada pada hari ini seolah-olah
dapat memintas ibu bapa lebih awal daripada kemahiran ibu bapa untuk mendidik anak-anak. Ini persoalan yang kita lihat kalau dulu tak seperti ini. Dulu kita katakan bahawa ibu bapa bersama dengan anak-anak sentiasa berdekatan tepi rumah. Maka mereka ini bila pergi kerja, mereka bawa anak ke bendar. Mereka bersama boleh dikatakan dalam banyak aktiviti. Tapi hari ini tidak sebegitu. Anak-anak kita dah berpisah daripada ibu bapa daripada kecil lagi. Bahkan kadang-kadang ibu bapa tak ada masa. Ada ibu bapa setengah hanya pesan pada anak masih bayi lagi. Kalau anak nama Syukri, dia panggil Yi. Tak? Dia kata, Yi, mak kena kerja. Kalau tak kerja, nak makan apa? Tak? Tapi bila besar nanti, anaknya akan membalas sama seperti yang terjadi ini. Pernah terjadi suatu kes di mana ibu diletakkan di rumah orang tua. Lalu pada waktu hari raya, mak dia telefon, dia kata, Yi, kamu tak datang tengok mak ke? Dia kata, Yi ada kerja, kalau tak kerja nak makan apa? Ini yang kita kata bagaimana balas membalas. Ini berlaku dalam dunia kita tanpa kita sedar. Oleh kerana itu proses yang perlu kita faham sekarang ialah peralatan moden ini ada yang negatif, ada yang positif. Ibu bapa mesti mengetahui di mana dia positifnya. Jangan kita ditipu oleh anak kita tanpa tahu apa sebenarnya alat-alat modernnya. Kita kena kenal alat itu tuan-tuan. Jangan anak kita yang baru putus tunang. Lalu kita kata pada anak kita carilah yang baru. Kemudian anak kita pun buka Facebook. Cari pasangan yang baru. Lalu anak ni tak bertemu pasangan. Lalu ayah dia tanya, kamu jumpa lagi? Lalu anak ni jawab, hampir nak jumpa dah. Di mana dia kata? Adalah ayah dia kata. Dan nama apa? Nama dia Facebook. Dia tanya dah lelaki ke perempuan Facebook. Ini contoh bagaimana kejahilan mengenali Facebook pun tidak. Yang lagi teruk, sampai broadband itu pun tak boleh nak sebut. Broadband dia katakan beruk naik bank. Berkata inilah masalah kita hari ini tuan-tuan. Bila ilmu pengetahuan tidak dapat mengejar kepada kemodenan yang ada ini. Oleh sebab itulah ketinggalan dalam memahami peralatan-peralatan moden. Dan juga unsur-unsur dan gejala negatif ini boleh mengundang masalah kepada rumah tangga kita. Kalau dulu kita nak mengorak anak dara, kita boleh gunakan botol saja. Guna botol zaman dulu. Hari ini tak boleh botol hari ini. Boleh kita katakan bahawa dengan sistem yang ada boleh berhubung 24 jam. Di mana sahaja berada. Boleh kita katakan boleh bercakap. Walaupun masuk tanda. Tekan telefon. Ini sistem yang ada. Walaupun kita kata tak ada apa hubungan tapi tak boleh berenggan. Pasangan masuk dalam tanda telefon, awak di mana? Awak di mana? Telefon dia. Kata aku dalam tanda. Aku dalam tanda. Ini contoh bagaimana dalam dunia yang serba canggih ini kalau kita tidak dapat mengatasi lebih laju daripada teknologi yang ada, maka kita akan ditipu oleh anak-anak yang tidak jujur. Dan masa yang sama payah untuk kita nak balikkan semula anak kita ini menjadi anak yang patuh dalam hal urusan agama dan juga dalam kehidupan dunia tuan-tuan. Bayangkanlah pada hari ini ramai di kalangan kita yang tidak mengetahui di mana anak dia tidur pun tak tahu. Bayangkan dalam dunia hari ini ada orang yang tidak tahu di mana anak dia. Pada waktu sekarang ini tuan-tuan yang kita ada anak, di mana anak kita berada sekarang ini. Berbeza dengan zaman dulu di mana anak-anak balik sebelum maghrib. Pada waktu itu ibu bapa melihat anak-anak, memantau. Bahkan seluruh masyarakat bergabung untuk melihat anak-anak berada dalam keadaan terpelihara. Dalam dunia hari ini, bayangkanlah tuan-tuan, bila kita tidak memahami alat-alat moden ini, maka dengan sendiri kita akan tertipu dan payah untuk kita nak mendidik anak di zaman yang serba canggih ataupun mengandungi banyak pancaroba ataupun ujian-ujian yang bahaya ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Maknanya nak tak nak ataupun tak nak, mak bapak, ibu bapa kena belajar juga. Ya, cara nak buka Facebook, apa di Instagram, atau di WhatsApp dan sebagainya. Teknologi ini tidak salah Datuk ya Ustaz ya. Tetapi cara kita gunakan itu ya yang salah kalau kita gunakan dengan tidak baik. Baik. Kita bagi lagi satu peluang kepada penonton kita sempena dengan karnival, pelancaran karnival
Uniza University Community ni. Kita nak tengok mungkin ada community nak tanya soalan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tunggu saya jawab dulu. Ya, sila. Nama saya Siti Nurhaiza binti Hazir. Dari mana Cik Siti? Saya mewakili komuniti. Oh, dah kahwin belum? Dah, alhamdulillah. Anak berapa? 2. Oh, banyak tanya pula saya dah. Macam mana nak didik anak juruh ni? Silakan. Okay, macam ni soalan saya. Ya. Seperti yang kita tahu, peranan ibu bapa adalah amat penting dalam mendidik anak-anak dari segi akhlak dan tauhid. Ya. Dilema saya dan dilema kepada ibu-ibu yang lain yang berniaga, tak kiralah sama ada berniaga secara direct ataupun online. Puan Siti berniaga kat mana? Saya berniaga di laman usahawan di sana. Uniza juga? Ya, betul. Alhamdulillah, ya. Jadi situasi saya bekerja daripada pagi hingga ke malam. Jadi bagaimana saya hendak menyeimbangkan antara tuntutan mencari nafkah, maksud saya bukanlah suami saya lah yang mencari nafkah, tapi untuk membantu keluarga dalam mencari pendapatan dan juga melahirkan anak yang juruh. Jadi bagaimana? Ini dilema kepada ibu-ibu lah. Baik. Terima kasih. Terima kasih Puan Siti. Satu soalan yang sangat-sangat baik. Sempena dengan pelancaran Uniza University Community ni. Bagaimana kita dah menyelamatkan komuniti ni? Dengan kesibukannya boleh lahir anak yang berjuruh. Datuk, sila. Ya, kita merasa simpati kepada kebanyakan daripada ibu bapa yang agak sibuk dalam nak mencari kehidupan di dunia ini, sehingga kadang-kadang tak dapat nak memberikan masa kepada anak-anak mereka. Saya kira ini satu keadaan yang agak berbahaya. Sebab zaman sudah berbeza. Apatah lagi anak-anak remaja ini, bak kata orang tua, anak remaja sifatnya degil, ke sana mengusik, kemari mencungkil, fikiran bengkok, hati pun dekil, ditegur siapa dia membedil, hati ibu bapa dirampas, hati mak bapak dicungkil. Untuk kita nak menjaga anak-anak sebegini, sudah pasti memerlukan kepada suatu kemahiran yang bukan sedikit dia punya tahap kemahiran. Maksud saya, kalau zaman kita dahulu, mak bapak dengan anak-anak ni dia badan berdehem saja, budak-budak dah faham dah. Zaman kita dulu orang tua, mak ayah kita lah, maghrib kalau anak tak mandi, dia berdehem, terjun semua anaknya masuk dalam bilik air mandi. Zaman dulu. Bapak saya jeling je tu. Dulu. Zaman sekarang kalau ayah dia batuk, la ilallah, batuk sampai kena bronkotis, brokoli itu pun masih anak tak faham lagi. Dia tak reti-reti. Dia main gentil lah remote TV, dia tak faham. Sebab itu suasana sangat berbeza. Saya kira kemahiran yang mak bapak boleh ada, antaranya adalah kita balik pada sistem orang tua-tua kita dahulu. Orang tua-tua kita dahulu mengajar, sayang anak, tangan-tangankan. Sayang isteri, ingat atau tidak kalau sayang isteri? Ingat. Sayang isteri, orang panggil tinggal-tinggalkan. Itu dulu. Sekarang sayang anak, tangan-tangankan. Sayang isteri, belikan gelang. Ini yang baru punya pantun. Orang tua-tua dulu sebut sayang anak, tangan-tangankan. Ini polemik. Nak tangan macam mana? Pukul, tampar, sepak. Adakah itu yang dimasukkan tangan? Tak. Yang dimasukkan tangan adalah tangan ini simbolik menguruskan anak. Kerana tangan ini fungsinya boleh menolak, boleh menarik, boleh menepis, boleh menepuk, boleh memeluk, boleh membasuh. Itu fungsi tangan kita. Sebab itu kepada ibu yang bertanya, gunakanlah tangan kita ini bukan sekadar untuk bekerja, tetapi untuk menolak, menarik, menepis, menepuk, memeluk, membasuh dan mendoakan kepada anak-anak. Inilah yang sangat mustahak. Sebab bukan sekadar kita nak anak kita dapat 5A dalam UPSR. Kalau di negara kita, bagi di Singapura dia guna PSLE. Bukan 5A itu saja yang kita nak, tapi ada 5A yang lain daripada diri anak ini, anak kita gemburkan juga. 5A ini kata orang putih, affection, acceptance, attention, approval, appreciation. Anak ni nak rasa dicintai, rasa diterima, rasa diberi perhatian,
rasa mampu untuk menyenangi anak-anak dan ada rasa dihargai. Tapi jangan lupa, selain daripada kita menolak, menarik, menepis, menepuk, memeluk, membasuh, anak ni juga fungsi tangan. Ada masa perlu dipukul-pukulkan juga. Seperti kata orang putih, you spare the rod, you spoil the child. Siapa yang simpan rotan, nescaya rosaklah anak-anaknya. Jadi saya kira sebagai ibu yang berkerjaya, keseimbangan di antara garang, kasih sayang, memanjakan, baik, mendidik, saya kira pertengahanlah untuk mendapatkan anak-anak yang berjuruh ini. Wallahualam. Terima kasih Datuk. Kita akan kembali selepas ini. Saya nak baca soalan WhatsApp yang baru masuk ini. Sementara itu kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama kami selepas ini. Baik saudara, terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama kami. Bicara Wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Kita sedang membincangkan tajuk Anak Juruh di tapak Karnival UNIZA. Forum yang dibawakan oleh JAKIM dan RTM dengan kerjasama UNIZA. Baik, sebelum saya nak teruskan soalan ni, sebab sekarang ni dalam usaha nak melahirkan anak berjuruh ni, bukan saja macam UNIZA ni, buat Karnival Community ni memang salah satu langkahnya. Kerajaan Negeri Terengganu, Maidam dan sebagainya, ambil tindakan kepada anak muda yang tak sembahyang Jumaat, naik motor bonceng yang tak kahwin. Betul Ustaz ya? Kejap lagi saya nak baca satu soalan yang dihantar oleh Prof Ikhwan. Ini TNC PNI UNIZA. Saya kena baca ni sebab soalan dah dihantar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini soalan daripada Prof Ikhwan. Dia nak tanya pada Ustaz. Ustaz kena jawab sebab orang UNIZA direct ini. Dia kata akhbar-akhbar sekarang kerap menyiarkan berita ibu bapa didera dan disakiti oleh anak-anak mereka sendiri. Mengapa fenomena ini terjadi? Adakah masa kecil mereka tidak dididik menjadi anak soleh, anak juruh? Ustaz Alim kena jawab sebab boh tanya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada penanya. Apabila kita merujuk kepada persoalan menyeksa ibu bapa ini, tuan-tuan, dia bukan berlaku hari ini. Dia bukannya fenomena ini hari ini baru berlaku. Sebenarnya ia adalah rentetan yang sudah lama daripada kesan-kesan buruk yang telah dilalui oleh anak tadi. Hal ini pernah terjadi pada zaman Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bila datang seorang lelaki lalu mengadu kepada Sayyidina Umar. Dia tanya pada Sayyidina Umar, cubalah tanya pada anak ni apa dia hak seorang anak mesti bagi pada bapa ni. Lalu dijawab oleh anak tadi, wahai Amir Mukminin, cuba tanya dulu, apa dia hak anak yang perlu diberikan oleh ibu bapa. Lalu di sinilah Sayyidina Umar, dia bagi tahu apa dia hak yang perlu diberikan oleh bapa kepada anak. Pertama sekali, hendaklah memilih ibunya. Dia dapati dia salah memilih ibu. Dia mengambil daripada hamba, daripada sindi. Dengan membeli hamba tadi, kemudian tahulah hamba ni low class semuanya lah. Mana zaman dulu kalau hamba ni tak terpelajar, bukannya di kalangan orang yang ada pengetahuan. Yang keduanya, katanya dia tidak memberi nama yang baik. Dia bagi nama budak tadi dengan binatang yang melata berjalan di bumi, di tanah ni. Kemudian yang ketiga, dia kata itu hendaklah diberikan pengajaran tentang akhlak dan Quran. Lalu kata anak tadi, tanya bapa saya, adakah dia buat tiga-tiga saat ni? Semuanya tidak dibuat. Lalu kata Sayyidina Umar, kamu baliklah, tak perlu mengadu. Kalau kamu sendiri yang mendahaka anak pada masa ia masih kecil, maka tidak hairanlah kalau anak kamu pula mendahaka pada waktu besar nanti. Oleh sebab itulah tuan-tuan, anak-anak ini perlu kita berikan kepada mereka hak-hak yang mesti ditunaikan. Kerana apa? Kerana apabila mereka telah dewasa dan besar nanti, mereka akan mengingati kembali apa yang kita dah lakukan pada mereka. Dalam satu kejadian, seorang anak mengheret bapanya sehinggalah kepada tangga rumah. Lalu selepas diheret lebih pada tangga rumah, dihumbang ayah dia ke bawah. Lalu bapanya yang kesakitan berkata, kenapa buat ayah ni lebih sangat? Dulu ayah buat pada datuk kamu tak sampai macam ni. Ayah buat datuk kamu sampai kepada beranda luar saja. Dia kata ini zakat saya, sedekah saya bagi lebih sikit.
Tak apa dia kata. Mana kita nak sedekah sikit pada ayah dia kata. Ini contoh bagaimana anak menjadi ganas apabila mereka melalui hidup-hidup yang penuh dengan merana dalam zaman mereka dulu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Alim. Dan kita minta Datuk Bat, aku nak sambung ke soalan daripada Prof Ikhwan tadi. Dan saya nak sebutkan Datuk satu lagi yang peranan orang kata kerajaan buat, ya, sama-sama nak jaga anak kita jadi anak juruh ni. Tetapi di kalangan kita ada tak setuju pula tindakan Maidam contohnya. Tangkap bukan tangkap anak kita, kaunseling kan sebab dia tak sembahyang Jumaat. Kaunseling kan dia sebab bonceng laki perempuan tak yang bukan mahram ini. Kalau boleh